أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Praise, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We have been graced by this opportunity together in this Tawrah Quran and Sunnah 4.0 for semester 1 2025-2026. My name is Ahmad Najaf bin Abu Qasim, and I will be your MC for this session. On behalf of on behalf of the committee member, I would like to extend a very welcome to all of you. Let us begin our dawah tonight with recitation of Kitab Al-Fatiha. Inshallah, for today's Tarikh Al-Dirasah Al-Hadithiyah session will be mentored by our speaker, which is Brother Adnan Ashan, the fourth year student of undergraduate student of Quran and Sunnah Studies. Without further ado, I would like to call upon our honorable mentor, Brother Adlan, to start the dawah. With all due respect, please welcome. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wala ghaliba yaghlibullah. Allahumma la taj'alil lahu dirayah, wa la tuhaqqik lahum ghayah, waj'al in syi'ta lahum hidayah, waj'al in waj'al in qablahum ibratan wa ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyyuhum min baini khalqihi wa khaliluh. Alhamdulillah, first of all, I would like to thanks TMC and Kusa for inviting me, especially the Education Bureau IDET, for inviting me for this session, Daurah Quran and Sunnah tutor for examination for the third time. Alhamdulillah, yes, because before this also they invited me and with the same subject. But if I can ask, is my voice clearly heard or no? Can واضح. واضح الحمد لله تمام. واضح إن شاء الله. والله واضح. صدق الحمد لله. خير الحمد لله. And before I continue further also, I think may I ask, is anybody students, international student here, or any student that cannot understand Malay well? Because if all of you is a local student, I will use Malay lah instead. But you can choose. Either I will mix these two or three languages, Arabic, Malay, and English. So, what you guys' opinion? Is it I'll just continue in Malay, or you guys want me to continue in Arabic or English? Because you guys are Quran Sunnah students, right? So you have to master in these two languages, international languages, which are English and Arabic, especially the Arabic. Because as طلبة الشريعة الإسلامية خصوصا في القرآن والسنة، فعلينا أن نستخدم اللغة العربية دائما، لأن كل مصادر الشريعية القرآن والسنة كلها من العرب، كلها في اللغة العربية. علينا أن نستخدم دائما حتى نقرأ وننظر ونأخذ منها من الكتب كثيرة عن الشريعة الإسلامية، خصوصا في مجال القرآن والأحاديث النبوية، حتى نحن يمكن نحن أن نفهمها جيدا
عميقا ضيقا في في دراستنا. فكيف نستمر باللغة العربية أو ماليزية أو إنجليزية؟ هل هناك يعني طلاب من غير ماليزي؟ If any, you can raise your hand. I think all Malay lah. Okay, because if I see here, there is no any names that show you is international student. Is it correct? How MC? Stan Najafri. Okay. Yes, insyaAllah. Boleh. Malay. Okay, mudah insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, sebelum tu saya nak lalukan sini ada kehadiran seorang ustaz, Ustaz Ashtar Nabil, yang mana saya pun rasa sepatutnya dia ajar. Tapi sebab Allah Alam tak tahulah. Dia tawaduk mungkin. Tapi insyaAllah tanpa membuang masa, kita akan mulalah kelas kita pada tutor kita pada malam ni untuk subjek Tarikh Dirasat Hadithiyah. Apa maksud Tarikh Dirasat Hadithiyah ni? Kawan-kawan yang dah belajar ataupun yang sedang belajar, apa maksud Tarikh Dirasat Hadithiyah? Kalau boleh saya nak tanya, siapa-siapa yang boleh jawab? Ini simple Arabic tu. Cuba jawab. Apa maksud Tarikh Dirasat Hadithiyah? Apa maksudnya? Kita kata tadi. History of Hadith Education. Ush, English. Mantap. Studies of Hadith Revelation. Education. Ha? Education lah. Dirasat. Okay, history lah. Okay. Secara mudahnya, sejarah lah. Sejarah pengajian hadis dalam ilmu syariah kita. Jadi, bila belajar sejarah ni, labudda lana an naqra كثيرا خصوصا في المواد التي قد عداها المحاضر خصوصا Dr. Khairil Husaini, kerana untuk nota malam ni saya ada buat bukan saya lah, adalah kawan yang buat ringkasan untuk nota Tarikh Dirasat ni, sebab saya fikir semua nota sama kot macam yang dalam Google Drive yang IDAT dah sediakan. Sama kan yang korang belajar dekat Dr. Abu Hafiz? Sama nota-nota tu kan? Okay. Sebabkan sama, saya anggap nota yang digunakan, pembelajaran dan penerangan daripada Dr. Abu Hafiz tu samalah dengan yang Dr. Khairil. Dulu yang ajar Tarikh Dirasat Hadithiyah ni, zaman saya Dr. Khairil Husaini. So dia ajar yang dengan guna nota yang dia buat lah. Dr. Abu Hafiz pun ajar guna nota yang Dr. Khairil buat. Jadinya saya pun akan gunakan ringkasan yang sama. Untuk malam ni kita go through semua tajuk-tajuk yang telah kita belajar. Saya faham. Mungkin orang semua dah lalu semua tajuk, tapi mungkin tak faham sebab diterangkan dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Inggeris. Atau mungkin korang dah faham tapi nak cuba nampak flow dia, kan? Flow Tarikh Dirasat ni macam mana. Lagi-lagi yang ponteng kelas. Yang ponteng kelas ni lagi masalah. Ponteng kelas daripada belajar daripada awal-awal tu tiba-tiba dah terakhir. So kita terlompat banyak benda lah. Ni pada ponteng kelas, jangan ponteng kelas. Sebenarnya kita hari ni dan hari esok kita akan cuba habiskan tajuk-tajuk dengan secara ringkas lah, saya fikir. Saya ringkas dan nota yang saya buat pun dalam bahasa Melayu. Dan dia pun berkaitan dengan semua nota, dengan bab-bab yang ada dalam nota Dr. Khairil Husaini buat. Hafizahullah. Baik. Saya sharekan dulu nota yang ada untuk part 1 ni. Total kita ada berapa topik Berapa topik? Ingat tak berapa topik korang belajar? Yang antum semua belajar. Ingat tak? Berapa topik? Kalau malu-malu nak voice bolehlah tulis kat komen. Saya tak nak rasa cakap seorang-seorang. Last minute tu saya rasa macam tak ada respon, saya live lah. Tak ada background. Ya. Okay. Sekejap. Tadi dah rasa. Okay. Dalam grup saya dah send kan.
satu PDF nota tarikh dirasat part 1, boleh buka. Dan saya pun saya minta kebenaran kepada organizer, saya nak share screen. Boleh Bismillah. Okey. Ayuh, tamam. Baik, inilah nota yang sahabat saya sediakanlah sebelum dia. Kami pun hasil dari penota ni adalah hasil daripada ringkasan yang disyarahkan oleh Dr. Khairul Husaini semasa tutor pada semester yang saya ambil Dr. Khairul Husaini lah, subjek ni. Jadi dia buat dalam satu sesi dan dia habiskan semua dalam 3 jam. Tapi kita tak naklah pergi lama-lama. Kalau saya habiskan 3 jam ni 10-12. Tapi kita cuba habiskan mana yang sempat. Saya fikir kalau saya tengok-tengok balik tu sampai tajuk 12 lah. Tajuk 12 kita boleh cuba habiskan untuk malam ni. Tak lama pun insyaAllah, sampai pukul 10.45 mungkin dah habis. So jangan risau pada yang nak study benda lain tu. Luangkan masa sekejap. Saya pun tak ada nak baca banyak sangat. Saya terangkan sikit-sikit je lah mana yang perlu ada. Baik. Khair insyaAllah kita pergi ke topik yang pertama. Iaitu dalam Arab dia kita panggil sebagai mafhumut tarikh. Mafhumut tarikh. Okey. Bahasa Melayu dia definisi sejarah. Baik. Kenapa perlunya sebenarnya kita tahu definisi sejarah ni, definisi tarikh? Saya ingat lagi masa kelas dengan Dr. Khairul Husaini dulu, satu session tu, kelas pertama tu dia kira dia cerita pasal tarikh je. Maksud tarikh sahaja. Selama sejam setengah. Kita tahulah kenapa perlu kan cerita tentang tarikh ni, tapi dia pentinglah supaya kita dapat mengetahui the general look of history term itself. Perlu supaya kita taklah hanya memahami bahawa tarikh tu adalah sekadar sejarah. Dia ada intipati-intipati lain yang kita perlu ambil tahu supaya dia kalimah Arab kan, kalimah Arab ni dia banyak pencambahan dan pemahaman ataupun nilai-nilai bahasa yang terkait dengan satu kalimah ni banyak kita boleh faham. Tapi nak uraikan semua malam ni dah sempat, tapi kita pergi slow-slow lah insyaAllah. Kalau kita tengok dekat nota yang Dr. Khairul Husaini sediakan dulu, kalau saya boleh share kat sini. Sini kita ada muqaddimah mafhumut tarikh wa tatawwurul manahiju ta'rikhiyah. Okey. Saya tak fikir tajuk ni sangat penting sebab setakat yang saya tahulah. Pasal tarikh ni tak pernah masuk dalam exam pun. Bukanlah nak kata tak penting sebab tak exam kan, tapi kita masa jealous pada kita kan. Dia cemburu pada kita. So tak banyak masalah kalau kita nak bahaskan semua benda ni. Ini korang boleh baca sendirilah sebenarnya tentang arokha, tarikh dan sebagainya. Okey. Ini pun banyak western punya pendapat yang saya pun tak nak bahaskan. Kalau bahaskan takut silap. Ustaz Ashtar kalau nak saya silap tolong bagi tahu. Risau Okey, baik. Terus balik kepada definisi sejarah. Okey. Sejarah seperti yang pemahaman yang kita tahulah secara general adalah perkara-perkara yang dah lepas. Dan macam mana benda tu, situasi tu berkembang. Situasi atau benda atau apa-apa yang terkait dengan masa lampau sehinggalah apa yang dia ada sekarang. Sejarah kajian hadis. So dalam ni kita belajarlah tentang tarikh dan sebagainya. Dan dekat sini dalam nota tu pun ada dimension tentang dirasat tarikh, dirasat hadisiyah. Jadi umpamanya mudah nak memahami adalah tarikh dirasat hadisiyah ni adalah untuk yang siapa keliru-keliru lagi kan, dah belajar satu sem pun tak tahu lagi apa maksud tarikh dirasat hadisiyah, adalah history, sejarah yang terkandung padanya banyak perkara iaitu konsep, pengesahan, implementasi dan keterkaitan. Okey, yang kita belajar dalam sejarah ni, sejarah pengajian hadis. Hadis Nabawi lah dalam kita punya tajuk ni. Tarikh dirasat hadisiyah. Dan kenapa penting kita belajar sebenarnya tarikh sejarah pengajian hadis ni? Kenapa penting?
Sebab kita perlu tahu bagaimana hadis tu disampaikan daripada dulu, daripada zaman Nabi macam mana, zaman sahabat macam mana dia boleh ada buku, dah ada siap kitab muallif hadis, semua ada kutub sittah. Jadi kita boleh akan belajar. Sebab banyak di situ perkara-perkara yang kita boleh disoal oleh oleh orang-orang yang ingin mencari cacat celah pada pengajian hadis. Terutamanya apa? Apa istilah golongan yang suka memerangi ataupun mempersoalkan pengajian agama ni. Kalau kat barat kita panggil apa? Mustasyrikin. Aiwah, mantap. Aiwah, mustasyrikin. Orientalis. Dia asal daripada syarq. Syarq kan barat kan? So mustasyrikin, itulah orientalis lah yang akan banyak bertanya lah dan boleh mempersoalkan tentang hadis ni macam mana kau boleh admit ataupun terima hadis ni kan, sedangkan ni dia zaman lama-lama ni, macam mana kau boleh percaya nama-nama perawi ni semua. Ada sampai yang mendakwa rawi ni adalah hanya nama-nama yang direka saja oleh para ulama-ulama Hawashi lah orang kata kan, muhaddis yang tak mengumpul hadis macam mana, lepas tu claim ni nama ni. Itu kita kena jawab. Kita sebagai pelajar Quran dan hadis, khusus dalam Quran dan hadis, kita perlu tahu dan kita perlu master lah dalam menjawab rad balik pendapat-pendapat orientalis ni semua. Sebab kita zaman moden ni memang itulah kita punya tanggungjawab sebagai pelajar yang khusus dalam Quran dan hadis untuk daf'u, kita memelihara, kita menahan hadis ni daripada serangan pemahaman orientalis mustasyrikin semua. Sebabnya kalau korang tengok balik madah-madah ataupun subjek dalam kisim Quran Sunnah ni, semuanya kebanyakannya direka ataupun dibentuk untuk menjawab tuduhan-tuduhan ataupun orientalis lah, supaya kita dapat gambaran yang detail tentang pengajian hadis dan Quran. Banyaklah tu kan nak kita pasal orientalis kan. Nanti siapa-siapa yang ada boleh ambil subjek minor nanti, subjek minor pula, subjek elektif tentang tawabit daftul mutun. Itu korang baca lah macam mana nak mengkritik ni semua. Khair, insyaAllah. So nak mudahnya memahami dekat sini. Allah. Okay. Kita secara mudahnya untuk faham dekat sini adalah tentang sejarah ni, kita belajar tentang konsep hadis, pengesahan hadis, implementasi hadis dalam kehidupan kita, dan juga keterkaitan hadis ni dengan disiplin ilmu yang lain. Apa maksud disiplin ilmu yang lain? Banyaklah. Pasal lughah, pasal hukum makam fiqh, pasal apa lagi? Apa lagi yang rasanya berkait dengan ilmu hadis ni? Selain lughah, fiqh, dan lain-lain. Apa rasanya? Yang boleh jawab? Yang boleh jawab nanti insyaAllah lah Kusa boleh belanja lah. Kita ada duit. So Kusa, saya rasa Kusa itu macam banyak juga kan duit. Tu boleh belanja lah yang mana yang yang mana jawab betul tu. Banyak lah. Korang boleh baca balik nota-nota dalam ni. Tapi pada saya lah, setakat saya punya pembacaan soalan-soalan Taidrasat tak banyak ataupun tak ada soalan tentang sejarah, definisi sejarah ni. Banyaknya memang dah into perbincangan hadis. Baik, okey. So kita nak masuk dekat tajuk pertama ni. So kita terus ke definisi kedua. Tajuk kedua. Pendek je, tak nak pergi banyak-banyak. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa soalan untuk tajuk pertama? Ada soalan? Kalau tak ada soalan boleh react ataupun bagi tahu ataupun komen. Share dan subscribe. Kurang je. Okay, kita santai je malam ni. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya semasa saya menerangkan pun tak ada masalah. Boleh terus raise hand, angkat tangan, tanya. Tak perlu tunggu saya habis apa semua. Takut nanti lupa kan. Okay. So kalau kita nak go through sikit lah yang nota tajuk pertama tu. Jadi semua korang boleh baca.
Ma'ani ta'rikh. So tadi kita akan belajar tentang tarikh dan ta'rikh. Ta'rikh ni apa? Ta'rikh ni adalah ta'riful waktu wa tawrikh. Bislahu ar-rakhal kitab yaumi hadha. Maknanya dia uh, menetapkan waktu untuk kitab tu. Ta'rikh ar-rakha yu'arrikhu yang mencatat sejarah untuk sesuatu perkara tu. Waqatahu wal waw fihi lugha wa za'ama Ya'qub an lugha. Ni korang baca sendiri ya. Saya pun tak ada masa nak, kita pun tak ada masa nak bahas semua benda. Ini pun banyak samarah semua untuk korang baca sendiri. Ini pun kalau tak faham bahasa Arab dia, boleh snap bagi ChatGPT. InsyaAllah ChatGPT boleh. Dia boleh translate kan. Tapi jangan kerap lah guna kan. Cubalah translate sendiri, faham sendiri. Kalau rasa tak nak dapat siap konteks ayat tu, boleh tanya ChatGPT. Tak ada masalah. Okay. So ni kalau boleh baca, dia punya tahawulat fil bahthi ta'rikhi wa manahijuha banyaklah. Ni semua untuk ilmu lah, untuk kita nak kembangkan pembacaan kita dan horizon pemahaman kita tentang tarikh dan sebagainya. Baik, insyaAllah. Kalau tak ada soalan, ada soalan ke? Tak ada kan? Ke komen pun tak ada soalan. Okey, beres. So kita masuk ke tajuk yang kedua. Okey. Tajuk yang kedua adalah mafhumud dirasat al-hadithiyah. Definisi pengajian hadis. Okey. Apakah maksud, sebab kita dah tahu tadi apa maksud tarikh. Tarikh ni yang daripada awal sampai akhir, timeline al-waktu, dekat dengan waktu. So kita kena tahu pula apa maksud dirasat hadithiyah, pengajian hadis. Ini secara umumnya, generalnya dan kesimpulannya kita boleh faham kat sini. Maksud pengajian hadis adalah kepentingan, kedudukan, keterkaitan, pemfokusan terhadap sisi-sisi berkaitan dalam mempelajari hadis. Dalam pengajian hadis ni kita akan belajarlah kepentingan hadis tu apa, kedudukan, maksudnya autoriti hadis tu macam mana apa yang hadis yang kita boleh terima dan tak boleh terima. Sekali-kali betul lah, ni semua dah berkait dengan ulum hadis sebenarnya. Kalau saya sendiri kan, saya syorkan, saya fikir tarikh dirasat ni perlu belajar seiring semasa belajar ulum hadis ataupun sebelum. Sebab kita belajar ziarah, santai, baca je, insyaAllah dapat jawab. Keterkaitan pemfokusan terhadap sisi berkaitan dengan hadis. So dekat sini pengajian hadis juga akan memberitahu kita dan menjelaskan kepada kita tentang keluasan dan konsep pengajian hadis. Dan dalam pengajian tarikh dirasat, tajuk tarikh dirasat ni, antara perkara penting yang kita perlu faham, dan benda ni merangkumi jugalah beberapa bab awal dalam tarikh dirasat ni, adalah konsep ada. Nanti kita akan pergi secara detail apa maksud ada ni. Biasa korang dengar kat mana ada ni? Adaan. Semua ni. Biasa dengar kat mana? Dalam niat kan, niat solat kan. Usolli salatan fardi suhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sebenarnya aku solat fardu suhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Saya tu korang dengar pakcik-pakcik tengah solat kan, tengah solat sebelah dengar pakcik-pakcik dia baca niat. Saudara ni lah sama orang mazhab Syafi'i kerana membenarkan lafaz niat. Kita jangan nak buat sama pengganggu orang. Okey. Itu yang kita akan belajar itu adalah apa yang kita boleh faham tentang pengajian hadis. Kalau kita tengok dalam nota yang kedua ni, okey. Di sini dia ada bahaskan ataupun membahagikan pengajian Mauqi' Darul Hadis Nabawi Syarif ni kepada beberapa aqsam, iaitu ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah, ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal, tabaqat, semua yang berkaitan dengan sanad lah. Ilmu ilal, ilmu illah dalam
matan hadis, ilmu tarikh wa tadwin sunnah. Tarikh ni, ni semua tarikh pengajian sejarah dan perekodan. Tadwin ni bukan perekodan lah, kita boleh faham. Tadwin sunnah wa ilmu tarikh wa sabrul asanid wa ilmu syarhul hadis. Ni semua berkait banyak tentang dirasat hadisiyah. Ni kalau korang baca buku Prof. Abdul Lais termasuk dah tu. Itu semua dirasat tentang hadis Nabi SAW. Okey. Tentang ilmu riwayat, ilmu dirayah, alal ikhtilaf al-murad biha, macam-macam lah. Ini korang boleh baca sendiri. Okey ke saya minta baca sendiri ke korang nak saya jelaskan juga satu-satu? Okey ke? Ke memang nak saya jelaskan satu himmatul ulama wa riyah wa himmatus sufaha semua ni? Tak ada kan? Okey, saya rasa okey ya, tak ada untuk komen. Baik. Dekat sini, okey. Dekat sini kalau nampak taksim sulasi, kan? Okey, ini adalah satu perkara saya sendirilah. Saya ada perkara baru yang saya belajar daripada sini. Kita boleh ambil pengetahuan yang baru, ataupun pengetahuan sebelum ni, tentang taksim, pembahagian ilmu hadis dalam 3 cabang paling utama. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah, dan ilmu hadis riayah. Bagaimana pemahaman Dr. Khairul Husaini untuk tiga-tiga ni? Ini boleh jadi masuk dalam exam, sebab tak silap saya ada soalan ni masuk dalam saya punya paper dulu kot. Kalau tak silap dia tanya tentang riwayah. Baik. Apa? Kalau nak segi mudahnya nak faham, ilmu hadis riwayah ni adalah ilmu hadis tentang kita study sanad, study matan dan sebagainya lah. Kita faham darawat takdil apa semua. Adapun ilmu hadis dirayah adalah tentang pemahaman terhadap hadis. Contoh kita belajar syarah hadis, kita belajar tentang apa? Sababul wurud hadis, tentang apa lagi? Nasakh wal mansukh dalam hadis pun ada juga. So tu dah terlibat dalam ilmu dirayah hadis. Itu pun korang boleh belajar semua, baca dia dalam buku Prof. Abdul Lais Ulumul Hadis tu. Asiluha wa mu'asiluha. Itu kau baca insya-Allah mudah faham. Okey. Kemudian ilmu hadis riwayah. Okey, dekat sini ilmu hadis riwayah ni adalah satu ilmu ataupun tingkatan yang lebih tinggilah daripada kedua riwayah dan dirayah ni, iaitu hadis itu ilmu al-hadis riayah. Apakah riayah? Riayah adalah kita memahami hadis dengan pemahaman yang lebih tinggi. Lebih tinggi dengan cara kita mengamalkan hadis tersebut. Itu secara mudahnya lah kita nak faham. Yang dia memahami hadis dengan menyebabkan diri dia benar-benar mengikut syariat Tuhan. Sebab kita boleh belajar ilmu riwayat, ilmu dirayah. Even kita tak amalkan pun isi dalam kandungan hadis tu pun kita memang boleh belajar kan? Ilmu hadis kita boleh belajar, boleh hafal terma-terma mustalah-mustalah dalam hadis. Tapi tak semestinya kita akan amal hadis tersebut. So riayah ni lah, riayatul hadis ni adalah satu cabang ilmu untuk mengajar kita memahami, menelusuri, mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Kita kembali kepada nota tadi. Baik. Okey. Satulah nak mudah faham kan tentang pengajian hadis, kepentingan, kedudukan, keterkaitan dan perfokusan terhadap sisi berkaitan dalam mempelajari hadis. Gitu. Ada soalan untuk topik kedua? Ataupun kalau korang dah baca nota yang Dr. Khairul Husaini tapi tak faham, tu boleh bagi tahulah. Tap screen guys. Boleh komen lah apa masalah yang tidak difahami. Terma-terma dalam Arab yang saya terma dalam bahasa Melayu dalam ni, macam contoh apa tadi, kepentingan, kedudukan, keterkaitan ni semua korang boleh cari dalam Arab ni, korang boleh cari dalam nota tadi. Semuanya ada. Hamdiyah, mauqif, alaqah, tatbiq, tarkis tu semua ada. So tinggal korang baca balik lah. Okay.
Saya pun tak nak swap semua student ni kan, degree. So insyaAllah boleh, tak ada masalah. Semua mampu insyaAllah. Kalau tak faham tu boleh tanya dalam grup ataupun PM saya. Baik, kita terus kepada tajuk yang ketiga, iaitu maqasid as-sunnah. Apa maksud maqasid sunnah? Tu boleh beritahu. Saya duduk dengar maqasid ni apa? Jadi boleh jawab? Apakah itu maqasid? Apa itu maqasid? Boleh jawab? Okey, tak apalah. Saya faham semua kepenatan. Pukul 10 kan? Tak apa. Okey, maqasid adalah, insyaAllah Pak Presiden. Betul. Maqasid adalah jamak kepada perkataan maqsad. Maqsad min qaf sin dal. Qasad kan, kalau kita belajar qasad. Qasad maknanya tujuan. Maqasid adalah jamak. Bermaksud maqsad, tujuan sunnah. Sunnah. Tujuan keseluruhan sunnah termasuk keterkaitannya. Okay, maqasid sunnah ni adalah tentang tujuan sunnah atau tujuan keseluruhan sunnah, termasuk alaqah keterkaitannya dengan Al-Quran secara hubungan atau interaksi dalam menyampaikan hukum hakam. Bila mewakili maksud sunnah masih ada menyeluruh. Okay, tu generally lah kita boleh faham tentang tujuan sunnah tu sendiri. Okay. Sebelum saya nak terus kepada maksud sunnah dengan lebih terperinci, apa beza pada korang kan? Korang faham kan? Dah baca hadis. Saya rasa yang belajar ambil tahidus saya semua dah second year kan? Apa beza setakat yang korang belajar ulum hadis ni? Apa beza sunnah dengan hadis? Apa beza sunnah dengan hadis? Saya minta Allah kalau ada yang apa ni? Blame pula. Tutor ni yang tanya pula, kau nak ajar ke apa kan? Tak, saya nak cuba nampak korang punya spektrum pemahaman tentang sunnah dan hadis macam mana. Ada yang mau jawab? Saya bagi sampai 10 minit. Tak ada. Mana yang boleh type ke, boleh sebut ke, boleh cerita apakah beza hadis dan sunnah. Kalau nak ChatGPT boleh. Tapi ChatGPT ada hadiah nanti. Korang. Okay. Apakah beza ni? Secara mudahnya lah, dia ada banyak pendapat ataupun qaulah tentang berbeza hadis dan sunnah. Senang nak faham. Okay, kedua-duanya sama. Hadis sama adalah apa tarikh hadis? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bin qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin khalqiyatin wa sifatin khuluqiyatin. Apa sahaja yang disandarkan udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan qaul, daripada perbuatan qaul, fi'il, takrir, penyaksian, kemudian sifat khalqiyah, sifat tubuh badan Nabi itu, dan juga sifat khuluqiyah, akhlak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuluqiyah Nabi. Jadi itu adalah maksud hadis. Sunnah pula apa? Sunnah sama je dengan hadis, tapi dia lebih detail adalah sunnah ni apa yang telah sahih ataupun memang telah ghalib, bukan ghalib, sahih pada Nabi. Sebab bila kita sebut sunnah ni adalah apa yang telah dah betul benda tu Nabi, daripada Nabi kan, itu sunnah. Kalau hadis, dia hanyalah sandaran, kita tentu betul ke, sahih ke, dhaif ke. Lepas tu kita boleh sebut hadis dhaif. Sebab apa? Sebab hadis tu dah hanya sandaran, tapi dhaif tu adalah sifat yang kita letakkan hasil daripada takyim ataupun penilaian terhadap hadis tu, terhadap sandaran tu sendiri. Gitu. So kita boleh sebut hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu' kan, hadis palsu. Kita boleh sebut sebab itu hanyalah terma untuk sandaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandar ma'udhifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okey, ada pun sunnah. Kita boleh sebut tak tentang sunnah sahih, sunnah hasan, sunnah dhaif, sunnah maudhu'? Tak ada. Sebab sunnah tu sendiri adalah satu uh, apa ni, bukan subset kepada hadis. Gitu. Dia adalah semua hadis yang telah yang telah macam mana kita bang cakap? Yang telah sabit pada Nabi SAW. Yang telah sabit pada Nabi SAW. Itu adalah sunnah. So kita belajar maqasid sunnah ni adalah kita belajar tentang tujuan apa hadis ataupun perkara yang dah disandarkan kepada Nabi yang telah sabit pada Nabi SAW. Begitu. Sebab hanya perkara yang benar-benar telah sabit pada Nabi SAW saja yang boleh memberi kesan kepada umat ini. Boleh berkesan baik kepada umat ini. Itu. Nanti mana-mana lah korang syarah dalam bahasa Arab kan. Dalam bahasa Arab ni banyak kan. Tujuan bahasa Arab apa? Ingat? Kita ingat tujuan bahasa Arab. Tujuan bahasa Arab apa? Ghayah ikutlah. Ghayah ke apa lagi lah banyak perkara kan. So boleh, korang boleh ni semua ada dalam nota. So korang boleh hafal ataupun ambil keyword-keyword yang korang boleh struktur sendiri maksud tu. Tapi lagi hebat ataupun lagi bagus korang hafal lah. Pendek je tentang maqasid sunnah ni. Korang boleh tengok. Kalau saya boleh share screen ni semula untuk maqasid sunnah. Ni ada maqasid sunnah nabawiyah, maqasid sunnah wahiyah, juz'un mutammimun wa syari'un mukammil di maqasid syariah. Dia adalah maqasid sunnah ni adalah benda yang maqasid sunnah adalah dia lebih umum daripada maqasid syariah. Syariah ni tafik sikit. Sunnah ni lebih besar. Sebab fiqh tu ada dalam sunnah. Okay. Faham ke setakat tu? Ini pun dia tulis mafhum maqasid sunnah yutlaku mustalah maqasid sunnah wa alal ahdaf, hadaf, ghayah sebagainya. Al ahdaf al ammah allati tas'as sunnah ila tahqiqiha fi hayatin nas wa yutlaku aidan ala al ahdafi al khassa allati syuri'a li tahqiqi kulli minha hukmun khas. Gitu. Kita ada maqasid am dengan maqasid khassah. Okey. So kita pergi kepada nota tadi. Okey. Kat sini ada penelitian yang lebih terperinci lah. Okey. Bagaimana untuk kita mencari apakah maqasid sunnah tu sendiri. Okey. Maqasid sunnah. Ada beberapa perkara yang kita boleh faham lah ataupun satu keyword yang kita boleh faham tentang maqasid sunnah adalah yang pertama hadis Nabi SAW tentang innama bu'istu liutammima. Ada apa? Makarimal akhlak ada kan. Ada innama bu'istu liutammima salihul akhlak pun ada. Kalau yang silap saya dalam yang makarimul akhlak tu ada dalam Muwatta silap. Muwatta dua Imam Malik. Adapun yang salihul akhlak itu ada dalam Musnad Ahmad. Itu banyaklah. Kau boleh baca. So ini pun apa tujuan yang macam mana kita nak cari tujuan sunnah tu sendiri daripada hadis Nabi SAW. Nabi pun beritahu apakah tujuan sunnah. Tujuan bi'atsah Nabi SAW. Apakah tujuan bi'atsah Nabi SAW? So Nabi pun beritahu innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dan juga dalam hadis lain, nama bu'istu mu'alliman. Sungguhnya aku ni diutuskan untuk mengajar, pengajar. So itu adalah antara yang kita boleh ambil lah, kita boleh faham tentang apakah maqasid sunnah. So pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia dari sudut banyak perkara. Dalamannya, niatnya, fiknya, ibadahnya dan sebagainya, akhlak. Bahkan antara sebab, kalau saya nak selit sikit lah, antara sebab orang masuk syurga pun adalah kerana akhlak yang baik. Jadi itulah antara master ataupun main utama tujuan sunnah itu ada dijadikan.
Okay, pertama. Yang kedua adalah pengajar. Dan Nabi sendiri adalah mengajar umat dia. Kan, qudwah hasanah sebagainya. Contoh petunjuk lain adalah ada banyaklah. Ta'lil, rusul, bi'sah, ni semua kalau ada dalam hadis-hadis korang boleh cari ba'asa, rusula, ta'lil, ni semua ada. Okay. Jadi dekat sini ada beberapa kesimpulan yang Dr. Khalid Husaini telah buat tentang apakah maksud sunnah dari perspektif Nabi SAW sebagai penyampai. Kat sini Dr. Khalid ada bahagikan tentang maqasid sunnah untuk dua perkara, iaitu perspektif Nabi SAW sebagai penyampai dan juga perspektif penerima. Kita kan, kita ummah, apa kita kena buat setelah kita dapat hadis daripada Nabi SAW. Kita tahu, kita faham, kita hafal hadis atau sunnah Nabi SAW. Jadi kat sini Dr. Khalid Husaini menyatakan tentang yang pertama, ini daripada perspektif Nabi Baginda SAW. Maksud sunnahnya adalah pertama, mengenali dan menghubungkan kepada Ar-Rahman. Mengenali dan menghubungkan kepada Ar-Rahman. Ma'rifatul hukuki Ar-Rahman. Apakah hak hukuki Rahman? Hak Allah Ta'ala. Ar-Rahman itu adalah Allah Ta'ala. So mengetahui hak-hak Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala syariahkan. Itu yang pertama. Mengenali dan menghubungkan. Bila mengenali, kita buat. Dan bila kita buat, dia akan hubungkan kita pada Allah Ta'ala secara jisim dan juga ruhi kita. Macam tu. Yang kedua adalah menerangkan tentang insan, ma'rifatul hukukil insaniyah. Dan biasa orang ni dapat macam diri. Tentang muamalah dengan insan, tentang insan tu sendiri, kan? Tentang hak-hak jasad kita, hak rohani kita, zikir, pencucian diri, semua tu lah. Yang ketiga adalah tentang alam. Ma'rifatul kauniyat, tentang alam, dan hubungan dan makhluk. Maknanya ini adalah apa dari sudut pandang perspektif Nabi SAW untuk menyampaikan hadis pada kita. Adalah untuk kita ni mengenali, untuk menerangkan tentang insan, dan untuk bagi dia terangkan tentang alam. Banyaklah kalau alam ni kejadian, hubungan dengan makhluk dan sebagainya. Kan? Tentang tumbuhan pun Nabi ada sebut, ya, tentang langit dan sebagainya. So itu semua ada dalam hadis Nabi SAW. Kemudian itu daripada perspektif Nabi. Adapun perspektif kita sebagai penerima hadis Nabi SAW, apa yang kita kena buat selepas kita dah dapat hadis daripada Nabi? Sepatutnya, seyogianya, bila kita mendapat hadis pada kita belajar hadis, sepatutnya benda semua akan bawa kita kepada beberapa perkara ni, iaitu hubbur rasul, ittiba'us sunnah, ihtiramis sunnah, bagi fahmis sunnah, riwayatus sunnah, hafizus sunnah, dan ihya'u as-sunnah. So ni adalah respon kita apabila kita telah mendapat ataupun mendengar hadis Nabi SAW. Kita perlu cinta pada Nabi SAW, ikut sunnah baginda, hormat. Hormat ni apa? Hormat kita kita faham lah. Kita faham, kita hormat dan kita sandarkan dia pada tempatnya. Kat mana ni perlu guna? Kat mana ni perlu guna? Ihtiram. Kita tidak mencela hadis Nabi SAW. Maksudnya kalau tak kena dengan selera kita, kita cela. Itu tak hormat. Itu memang dah teruklah kalau mencela sunnah Nabi SAW. Kemudian memahami sunnah, fahmus sunnah. Kemudian menyampaikan, terdengar menyampaikan, kemudian hafaz dan menghayati. Menghayati inilah termasuk dengan mengamalkan sunnah. Dan semua ni, macam saya kata tadi, semua ni berkaitan dengan satu konsep yang umum yang mana dipanggil sebagai pelangsungan sunnah. Ada'u as-sunnah. Macam saya kata awal tadi, bab awal ni memang dia berkait dengan ada'u sunnah. Pelangsungan sunnah. Kalau banyak maksud ada' ni sebenarnya. Ada' tu boleh jadi menunaikan kan. Kita menunaikan apa? Bayar hutang kan. Bayar hutang pun pakai ada' juga. So kalau dalam pengajian sunnah ni kita panggil ada' ni sebagai pelangsungan. Ta'diyah. Ada' yang membawa kepada yu'addi. Tu kalau tengok kita turutkan,
Membawa tu kan dia ada yuaddi, dia kan membawa kepada ni kan. Dia macam ada satu elemen menyampaikan kan, takdiyah, berlangsung. So ada sunnah merangkumi, konsep ada sunnah yang merangkumi semua khabar Rasul, itibak sunnah semua ni. Gitu. Jadi itulah yang kita boleh faham tentang maqasid as-sunnah. Jadi mudah kita nak faham, dia untuk kelangsungan. Kelangsungan sunnah tu. Dan kita boleh reflect pada diri kita dan perspektif Nabi SAW. Itulah. Untuk maqasid sunnah. Okay. Kalau dekat nota ni korang boleh tengok dia ada maksud tentang, ada taksim untuk maksud am dan khas. Kalau kat sini kan korang tengok maqasid ammah tatahaqqaqu fiha al-masalih al-khulq jami'an di dunia wal akhirah min khilali jumlah ahkam syar'iyyah al-islamiyah. Dia berkait dengan masalihul khalq. Apa ni, kepentingan-kepentingan alam ciptaan ni semuanya, dunia dan akhirat. Ini adalah jumlah ahkam syar'iyyah. So dia berangkumi juga hukum-hukum syariat. Adapun maksud khassah ialah ahdaf allati tas'as sunnah ila tahqiqiha fi majalin khassah min majalil hayah kan nizam al-iqtisadi atau al-usri atau al-usri atau as-siyasi ila akhir. Maksud khassah adalah yang macam mana sunnah ni dia menerangkan tentang ekonomi, iktisad, dan usrah, siasah, politik dan sebagainya. Itu maqasid khassah lah. Itu yang kita mudahnya sebenarnya nak faham kan. Ammah ni tentang macam apa tujuan semua sunnah tu. Untuk kelangsungan, untuk diajarkan, untuk membaiki masalah akhlak. Dan khassah semua perkara-perkara kecil-kecil lah. Perkara kecil, perkara topik-topik ni. So tu mudah untuk difahami. Baik. Ni fawaid kau baca sendirilah. Tadullu ala kamal tashri'. Apa lagi? Tufidu ma'rifatan bi maratibul masahib wal mafasid. Ni boleh baca. Ambil keyword-keyword kat depan je. Ambil keyword kat depan, urai sikit, urai banyak sikit, lepas tu cuba hafal mana-mana dalil hadis yang ada dalam ni, itu letak, itu korang syarahlah sendiri. Kalau boleh hafal qaul imam-imam dalam ni pun lagi bagus. Itu terserah kalian lah. Kalau saya ada part yang saya hafal, saya hafal lah. Kalau ada qaul, kalau tak ada, kita syarah sendirilah. Itu. Faham ke setakat ni? Untuk maqasid sunnah, kita baru topik ketiga, sekarang pukul 10.23. Kita cuba pergi laju sikit lah lepas ni. Sebab ni akan laju sikit insyaAllah. Okay. Ada soalan untuk topik yang ketiga? Kita ada, boleh bagi tahu. Kalau ada pun boleh komen. Saya rasa semua okey lah kan. Okey. Faham Beres. Kita terus kepada topik yang keempat. Okay. Topik yang keempat adalah hadis tentang hadis nadharallah. Okey, ni hadis yang famous lah dalam tanda dirasat ni. Lepas hadis pun ada, jadikan satu topik. Hadis nadharallahu mura'an sami'a maqalati wa bayani turuqi tahqiqi maqasidus sunnah. Baik. Dalam hadis ni, dia ada banyak bersian. Tapi semuanya dimulakan dengan nadharallah. Okey. Nadharallah, pada sini sudah tulis nadharallahu mura'an sami'a maqalati thumma wa'aha wa addaha likulli yasma'. Sekejap, saya tengok balik dekat nota ni, dia pakai mana. Nota dia akan guna yang ni lah. Ini yang dijadikan sandaran lebih kuat. Nadharallahu mura'an. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW الحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة قال قلت ما هن قال إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم من كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وعدته الدنيا وهي راغبة ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله
wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah. Okey. Hadis yang dibahaskan lah. Kita dekat sini kita tengok ada tadi Allah Quran sami'a maqalati thumma ni apa ni saya tahu. Wa'aha ke ni? Wa'aha wa adda likulli ma sami'a. Okay. Baik. So dekat sini perkataan yang paling dibahaskan adalah tentang ada apa tadi ada tadi? Ada tu adalah kelangsungan. Naddarallahu Quran sami'a maqalati. Allah telah nadara ni macam menyinar, bersinar lah kan. Sinar naddarallahu Quran. Allah menyinarkan seseorang, menyerikan kan, menyerikan seseorang yang moga Allah menyerikan seseorang yang telah mendengar kalam aku ataupun hadisan, sami hadisan atau maqalati, thumma wa'aha wa addaha kulli ma sami'a. So apakah adda dekat sini? Kat sini pun hadis sebenarnya wa'aha maqalati thumma wa'aha wa lam yasma'. Mana yang guna adda? Kita memilih okey ni. Kat sini diguna nadarallahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha. Okey. So Allah telah moga Allah menyerikan hamba, wajah hamba yang telah mendengar kalam aku, kemudian menghafaznya, menyampaikannya dan melangsungkannya. Addaha. Jadi kat sini tebalkan tentang addaha. Secara tradisi, addaha diterjemahkan sebagai memindahkannya. Hanya tu kembali pada hadis lah. Kembali kepada sunnah lah. Addaha. Diterjemah kepada addaha. Dan boleh jadi ada ni, tapi dia punya masdar dia ada ni masdar dia ada, boleh jadi bertiga bahagian. Iaitu ada'u qawli, ada'u amali, atau ada'u kitabi. Ada'u qawli adalah pelaksanaan secara lisan, amali perlakuan, kitabi secara penulisan. Begitu. So ada'u sunnah ni berlaku dalam tiga perkara. Tiga bentuk. Pertama ada'u qawli, ada'u amali, ada'u kitabi. Maksud kau faham ke apa maksud sebenarnya saya nak uraikan lagi ke maksudnya hadis disampaikan melalui qawli. Qawli ni disampaikan lah riwayat-riwayat yang kita tengok tu kan. Sampai rawi ni, rawi tu. Hatta pada kita sendiri. Kita pun dengar pada ustaz-ustaz kita kan baca hadis. So tu adalah ada'u qawli. Adapun ada'u amali adalah perlakuan yang kita tengok, oh ni buat macam ni. Lepas tu orang bagi tahu ni hadis Nabi. Nabi buat macam ni. Itu adalah ada'u amali. Adapun ada'u kitabi, kita baca hadis dalam kitab pembukuan hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kitab. So itu adalah ada'u kitabi. Okay, so semua tiga-tiga ni adalah merangkumi ada. Dia merangkumi pelangsungan. Okay. Yang kedua, kita pergi kepada ni kita adaha ni yang melangsungkannya dan melaksanakan, menunaikan. Kita jawab tadi kan, adaha, melangsungkan dan menunaikan, menyampaikan akhirnya kan. Baik. Hadis berkait dengan berkait rapat dengan semua yang kita pelajari. Itu berlakunya pelangsungan sunnah akan ada kepelbagaian manusia dalam berinteraksi dengan sunnah. Isyarat kepada mereka yang memindahkan, melangsungkan hadis tanpa pemahaman yang mendalam. Jadi bila sampaikan hadis ni, banyaklah cara orang berinteraksi dengan hadis. Ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang buat ilmu aqsam, ada yang buat macam-macam kan. Ada yang cuba mengolahkan dan sebagainya. Ada yang cuba tafsir dengan tafsiran tersendiri, ada yang tafsir dengan Quran, ada yang tafsir dengan sebagainya lah. So tu umumnya lah nak faham tentang pelbagaian manusia dalam berinteraksi dengan sunnah. Itu. Matan rubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Okey, dalam matan tu ada rubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Boleh jadi orang yang memindahkan itu tidak memahami. Kan? Kita dengar hadis tapi kita tak faham pun. Cuba kita sampaikan. Itu pun termasuk kadang-kadang orang yang ada rubba hamilin fikhin laisa bifaqih. Itu bagi tahu pula rubba hamilin fikhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi orang yang memindahkan tu faqih, dia faham tentang hadis tersebut. Dan dia memindahkan pada orang yang lebih faham. Ini pun kita boleh faham dengan banyak contoh lah kan.
saya nak bagi tentang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad dalam bab fiqh. Adapun Imam Ahmad adalah guru kepada Imam Syafi'i dalam hadis. Kan? So mereka berdua saling mengambil manfaat. Dunia apabila Imam Syafi'i melawat ke Baghdad lah, mereka jumpa dan memang saling mempelajari. Dan ada beberapa hadis yang Imam Ahmad tanya kepada Imam Syafi'i. Kan? Antaranya yang saya pernah baca lah tentang hadis suruhan ataupun larangan untuk berpuasa Zulhijjah tu puasa apa? Ingat? Puasa apa? Hari apa? Ingat tak? Lau haji tu. Yang orang sembelih tu, korban. Puasa apa? Ingat? Itu betul ya. Hari Arafah. Bagus. Hari Arafah. So dalam hadis, ada dalam satu hadis lah. Hadis yang larang untuk berpuasa. Hadis Aisyah. Ummul Mukminin, isteri Nabi kan. Hadis tu melarang pada untuk berpuasa hari Arafah. Hadis tu Imam Ahmad pun baca hadis tu dan dia tak dapat lah. Dia cuba nak memahami antara hadis yang menyuruh puasa Arafah dan hadis yang melarang puasa Arafah. Jadi Imam Ahmad datang kepada Imam Syafi'i. Dia tanyakan, macam mana kita nak harmonikan dua hadis ni? Ada hadis yang melarang puasa Arafah, ada hadis yang membenarkan puasa Arafah. Jadi bila Imam Syafi'i terangkan, rupanya yang dilarang puasa Arafah itu adalah pada mereka yang buat haji. Sebab dia orang kena korban kan. So orang yang buat haji ni dia tidak boleh puasa Arafah. Okay. Dalam kita nak haji kan. Okay. So itulah antara kita boleh faham kan. Taklah kata-kata Imam Ahmad tu tak faham. Dia fakih hadis kan. Atau ada mazhab. Tapi dia cuba tanya kepada yang lebih fakih, Imam Syafi'i. Kerana Syafi'i adalah fakih. Banyaklah lagi hadis-hadis contoh-contoh yang lain. Yang banyak hadis-hadis yang Imam Ahmad tanya kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i terangkan dengan satu sarwa pandang lain daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Faham ke? Saya kata aku cakap belik. Tak faham boleh jawab. Kalau tak faham boleh kita tahu. Okay. Baik. So itu boleh kita faham lah. Ni pun kalau disuruh syarahkan ni korang boleh bagi contoh tentang Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ni. Kita pasti ada kita dalam nota. Saya ada kot. Tapi kalau tak ada, korang cuba cari matan tu lah. Itu bukan orang buat mafhum boleh juga. Tak ada masalah. Tapi cuma kena tahu kabakal. Dalam exam ni, kalau ni antara triks lah kan. Yang saya belajar daripada sini dulu. Kalau kita tak hafal hadis secara direct lah ataupun secara lafzi bin lafzin, kita cuba tuliskan mafhum. Last sekali kita tulis kabakal. Aku tak silap. Tapi kalau yakin dah hafal hadis tu, tulis je lah. Kalau ingat riwayat siapa pun lagi bagus. Betul, kita sulun agama ni, sulun Quran dan hadis ni, kena hafal hadis. Bayangkan kita takharruj daripada UIA, bidang Quran dan Sunnah, tapi tak hafal hadis. Hatta Arba'in Nawawi pun tak habis. So kita perlu malulah dengan diri kita. Kalau Quran tu saya faham, mungkin tak semua hafiz Quran. Hatta saya pun bukan hafiz Quran. Tapi kita cuba hafaz Quran dan cuba hafal lah at least 5 juzuk lah. At least 5 juzuk. Kalau kita ambil subjek apa, hifzu hadis Quran wal hadis mutawatir pun, kita dah hafal 4 juzuk kalau ambil 1 dengan 2 lah kan. Tapi at least lah, belajarlah. Hafal lah 5 juzuk at least. Dan hafal lah sekurang-kurangnya 50 hadis dalam Nawawi tu. Itu basic lah untuk student kelas sunnah. Tapi disarankan hafal lagi banyak. Dalam dulu Wal Marjan, cuba hafal Riyadhus Shalihin sikit. Kitab banyaklah cuba hafal supaya nampaklah kita ni bila graduate kita sebagai student Quran dan Sunnah. Boleh belajar. Ini pesanan pada diri saya sendiri. Kalau kita dah hafal kan, banyak hafal tapi tak ingat. So recall lah. Macam mana kita boleh saya ingatkan orang untuk mengulang Quran, kita pun kena sentiasa ingatkan kawan-kawan kita semua untuk mengulang hadis.
Kita belajar Quran hadis kan. Tu hafal hadis. Baik, itu iklan lah. Okay, dia iklan lama. Baik, teruskan dengan kesimpulan part kedua. Ada 3 golongan, iaitu golongan perawi. Ini saya kata tadi. Kelompok perawi ahli riwayah, kelompok yang memahami ahli dirayah, adalah ahli riayah, kelompok yang memahami dengan lebih tinggi. Yang saya terangkan tadi, riwayah yang perawi sampaikan hadis, matan, sanad dan sebagainya. Dirayah yang memahami, dia tahu tentang asbab nuzul, fiqh dalam hadis tu, mansuh, nasih wal mansuh dalam hadis dan sebagainya. Adapun ahli dirayah, ahlul riayah adalah golongan yang memahami hadis dengan lebih tinggi, memahami, mengamalkan dan benda tu masuk dalam jiwa dia, membentuk perilaku akhlak yang baik. Kenapa perilaku akhlak yang baik? Sebab dia kembali kepada maksud sunnah tadi. Gitu je dia pusing-pusing. Itu je nak goreng-gorengan tu. Kenapa perlu tinggi ada riwayat ni? Sebab dia nak mencapai maksud sunnah yang tadi untuk memperbaiki akhlak. Macam itulah guys. Hadis ni kita belajar, Quran ke semua, agama ni semua untuk membentuk akhlak peribadi kita. Jadi kalau kita belajar hadis, kita belajar Quran, tapi masih lagi tak membentuk akhlak yang baik, masih lagi tak mengikut akhlak yang telah ditunjukkan oleh Quran, yang telah hadis, kita renungilah diri kita, kan? Ketika kita benar-benar belajar Quran dan hadis. Itulah. Al-Khatib al-Baghdadi menggunakan hadis ini untuk membalas sebahagian ahli biologi. Biologi. Ataupun ahli kalam, khususnya Mu'tazilah, yang menyerang dan mengkritik para perawi dengan mengatakan mereka ini hasyawiyah, para pelonggok hadis, tanpa menilai hadis secara kritis sama ada benar ataupun tidak. Jadi hadis ni sendiri, golongan ahli kalam yang banyak menggunakan akal ni, kan, khususnya Mu'tazilah, dia orang mengkritik golongan perawi-perawi hadis ni sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah ni kalau kita belajar dalam hasyiah kan. Hasyiah ni kumpulan hasyiah daripada syarah kan. Tapi dalam ni hasyawiyah adalah para pelonggok hadis. So mereka tuduhlah orang-orang yang merawi hadis ni adalah sebagai pelonggok saja. Hadis, riwayat, sampaikan tanpa memahami ataupun tanpa verify hadis tu sahih ataupun tak. Maknanya tak ada gunalah pun para perawi ni sampai ke hadis. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi kata, tak bukan. Ini dia termasuk dalam hadis nadarallahu mura'an. Kat sini. Ketiga-tiga ini diberikan jaminan ganjaran nadara, iaitu ganjaran nadara diserikan muka sama ada di dunia ataupun di akhirat. Gitu. Sebab Al-Khatib Al-Baghdadi ni, saya nak tanya kan, apa kata Al-Khatib Al-Baghdadi? Rasa dalam tahid dirasat ni banyak jugalah kita akan lalui nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Siapakah Al-Khatib Al-Baghdadi? Orang boleh, siapa yang nak cubalah kan, korang pun dah belajar sebenarnya, tapi korang dengar setiap kali kita belajar ni, kita jumpa beberapa nama imam, kita cuba rajinkan diri untuk check lah ChatGPT ke Google ke, tanya siapa imam ni sebenarnya, apa background dia, at least kita tahu background dia dan kitab dia, satu atau dua. Gitu. Dia spesialis bab apa? Tu kita dengar tentang Al-Khalil Al-Farahidi. Tu spesialis bab apa? Dengar pasal Imam Sanusi. Pasal tu. Tidak. Imam apa lagi? Banyak. So, kita dengar dengar nama imam ni, nama ulama ni, kita tengok dia ni spesialis bab apa. Supaya kita boleh rujuk. Kita buat bahaskan banyak nak rujuk kan. So kita boleh rujuk nama-nama yang kita kenal. Abang tu pada ni kita cerita tentang dia tokoh hadis lah. Tokoh hadis, dia lahir di Baghdad, nama Jarwah Ta'dil kan. Banyak menulis tentang tarikh, dan antara kitab yang paling masyhur pun adalah kitab apa? Tarikhul Baghdad oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dr. Khairi Husaini dia punya tesis PhD dia tentang Khatib Al-Baghdadi. Boleh baca. Ada dekat Pemuka Sunnah. Dia rajin-rajin kan datang department baca lah. Best. Dia ada beberapa imam yang tak terima lah Al-Khatib Al-Baghdadi ni, tapi kebanyakannya terima. Mazhab Habib terima, Ibnu Katsir terima, dan banyak lah. So boleh tengoklah kitab-kitab yang masyhur. Tanya macam saya kata tadi, Tarikh Al-Baghdad. Lepas tu
Al-Faqih wal Mutafaqih. Saya tak ingat. Al-Kifayah. Lepas tu apa lagi saya tak ingat. Tapi boleh search lah tu kan. Tapi kebanyakannya tentang ilmu hadis. Al-Jami' Akhlaq. Al-Jami' Akhlaq Rawi. So tu pun ada semua dekat situ. Itu adalah kata Al-Baghdadi. Ulama hadis besar lah. Kan? Baik. Meskipun begitu, kita digalakkan untuk pergi kepada golongan yang lebih tinggi, sama ada ahli dirayah ataupun ahli riayah. Semampu yang mungkin. Nasihat di ahli hadis Anil Khatib. Maksudnya Khatib lah. Khatib Al-Baghdadi beritahu, even ahli riwayah ni dah bagus, dah dijamin ganjaran nadharullah, nadhara, tetap kita digalakkan untuk faham hadis dari ahli dirayah juga ahli riayah. Macam tu. Kemudian part ketiga hadis ni ada sebut tentang hati, qalbul muslimin. Hati tidak akan rosak jika ada 3 amal. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Yang kedua, nasihatul li wulatul amr. Yang ketiga, luzumul jamaah, iltizamu al-jamaah. So ni sama saya dulu ada juga kot hadis syarahkan tentang hadis nadharullah ni. So korang boleh syarahkan mengikut 3 bahagian tadi lah. Part 1, part 2 dengan part 3. Tentang rubbah ni, tentang adab, tentang rubbah habni fikhin apa semua. Ahli riwayah ni semua pun boleh ceritakan. Dapat Khatib Al-Baghdadi pun boleh masukkan. Semua lah boleh masukkan. Kalau goreng-goreng ni dapatlah 1 page ataupun setengah page lah boleh dapat insyaAllah. Full mark insyaAllah, full mark. Senang je, jangan risau. La ya'taqidu qalbu muslimin ala 3 khisalin illa dakhala al-jannah illa salama lillah al-sitri wa al-am luzumul jamaah. So ini semua adalah tentang hati. Baik, kemudian yang keempat, part keempat, tak habis lagi kan. So yang terakhir menyebutkan tentang perihal maksud tertinggi. Menyebutkan tentang maksud tertinggi itu ujungnya ke mana. Adapun orang yang hammahu dunia, hammah ni impian lah, impian. Manakala dunia hammahu ja'alallahu syamlah. Dalam hadis ni kata apa? Hammahu ad-dunya dan hammahu al-akhirah. Ada orang yang manakala nanti dunia hammahu ataupun niyatahu, dalam hadis ada kata niyatahu, ada yang kata hammahu. Adapun orang yang dunia dia sebagai impian, faraqallahu alaihi syamlah. Allah akan antukan ataupun faraqah ni dia lah membahagikan dan sebagainya lah. Ataupun menyampaikan faraqallahu alaihi syamlah wa ja'ala faqrahu baina ainai, menjadikan fakir mata dia daripada melihat nikmat-nikmat Tuhan dan menampak semuanya tak cukup. Orang yang pengadaan dunia ni semua jasa tak cukup. Walam ya'tihi min dunya illa ma qudiralah. Dan dunia takkan datang pada dia kecuali apa yang telah ditetapkan sahaja. Adapun orang yang niat je akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan. Jadi fakir kan. Ini Allah jadikan kekayaan dalam hati dia. Rasa cukup. Qira'ah. Wa jam'alahu syamlah. Allah akan himpunkan kepada dia ni kesempurnaan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah akan bagi dunia walaupun tak minta. Gitulah. Khair. Kemudian kesimpulan hadis. Ni bangun juga kita pergi sini kan. Baru nak masuk bab 5. Tak apa. Yang lain tu laju insyaAllah. Di awal hadis bermula dengan sami'a dan di akhir dengan hammahu au niyatahu. Tujuan tertinggi dalam kehidupan untuk sampai kepada Allah. Al-wusul ila Allah Ta'ala. Baik. So daripada mula tadi dengar je kan. Dengar je. Man sami'a maqalati thumma addaha thumma hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. So dengar, sampaikan. Dan akhir sekali adalah untuk hammah impiannya untuk akhirat. Tujuan tinggi untuk usul ila Allah Ta'ala. Yang mana sebelum usul itu ada hammah atau cita-cita akan akhirat. Sebelum kita nak sampai pada Tuhan ni, sampai makrifat kita pada Tuhan. Makrifat ni jaga sikit. Ada makrifat yang tak betul. Tapi makrifat tu memang ada lah sebenarnya. Macam itu ada sebut tentang makrifat ni. Satu tahap ma'rifatullah, kita mengenali Allah sampai kepada Allah, niat kita, hati kita hanya tertakluk kepada Allah Ta'ala saja. Dan kita akan hanya buat apa yang Allah suruh, dan kita tinggalkan apa Allah larang. Itulah antara tujuan terakhir pada hadis. Usul ila Allah Ta'ala.
Hanya orang yang faham perkara ini saja yang boleh faham perjalanan hadis. Kenapa menuntut ilmu hadis? Kalau dia tak tahu keturunan di sini, kata para ulama, dia mungkin akan sesat. Hamad ibn Salamah ada menyebut, siapa yang menuntut ilmu hadis bukan kerana Allah, maka dia akan disesatkan dalam ilmu tersebut. Ibn Salamah ni pun ulama hadis jugalah. Siapa yang kita menuntut ilmu hadis, yang sekadar nak exam je, kebarangkalian akan disesatkan dalam ilmu tersebut. So janganlah hanya tidak ikhlas dalam ilmu hadis ni. Bukan sekadar kita nak dapat markah, bukan sekadar nak tahu saja, tapi tak. Hakikatnya adalah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bukan ilmu hadis je, ilmu Quran sama. Hadis itulah sunnah kan. Kesimpulannya, al-wusul ila Allah wa nailu min mahabbatillahi azza wa jalla, untuk mendapat cinta Allah Ta'ala yang teragung. Begitulah. Banyaklah kalau bersyarah untuk nazar Allah ni. Sebenarnya dalam nota apa ada banyak. Saya pun tak mampu nak go through semua nota tu. Tapi kalau boleh baca baiklah semula. Ni sekadar untuk fahamkan balik. Okay, ada soalan untuk hadis nazar Allah sebelum kita ke topik yang kelima? Ada soalan? Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey. Tak ada soalan Boleh teruskan? Boleh teruskan, insya-Allah. Baik. Kita terus ke topik yang kelima. Topik kelima apa? Topik yang kelima adalah topik kelima, mafhum mu'adda'us sunan. Ini pun kita dah cover banyak tadi banyak. Okay. Penerangan secara linguistik tentang konsep adab secara lebih spesifik. Maksud adab menurut ahli bahasa al-qada'. Qada itu daini. Saya kata tadi, menunaikan, melangsaikan hutang. Kan? Qada itu daini. Menurut fuqaha, adab ni adalah al-ityanu bil matlubi fi waqti al-mukhtassun. Kita mendatangkanlah al-ityan, kita melaksanakan apa yang tadi dituntut pada waktu yang telah dikhaskan. Amma al-qada' inda al-fuqaha, ini tadi fuqaha kan. Okey. Ada at-tashaffsi bil amal fi kharij waqti al-mukhtassah. Ini qada' lain kan. Al-qada' yang kita ganti kan. Kita buat seorang tu dia buat satu amal pada luar waktu yang sepatutnya. Itu macam qada' solat. Qada' solat, qada' puasa, qada' puasa Ramadan. Itu antara qada' lain kita boleh faham. Okey. Jika orang tengah tertukar ni adab menurut fuqaha. Adab merupakan adab itian bil matlub fi waqtihi al-muqtassar. Adapun qada' dari pemahaman fuqaha adalah ganti. Kan? At-tashakhsu bil amali fi kharijin waqti al-mukhtassun. Baik. Menurut ahli hadis, adab ni ada dua. Yang pertama, al-wusul. Al-wusul sampai. Binisbati ila man yuaddi amalan muayyanan huwa alimahu bidzalikal amal. Dia cuba binisbati ila man, apa yang perkara yang membawakan kepada seseorang tu terhadap apa yang telah diniatkan. Amalan muayyanan, dia buat satu amal tu muayyanan huwa alimuhu, dia alim tentang amal tersebut tu sampai pada Tuhan. Adapun isal ni adalah idza syakhsu bi amalin muayyanan la budda ay yusalu ma'na muayyanan ila syakhsi al-akhir. Adapun kalau kita nak mudah faham, wusul adalah kita sampai teruslah. Isal tu proses untuk sampai tu. Isal. Asal ya sikit macam mutaaddi lah. Mutaaddi dengan. Baik, termasuk juga daripada si ahli hadis, qada iaitu menunaikan ataupun berlangsungkan. Qada juga boleh dipahami sebagai adab pun boleh dipahami sebagai qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu kan. Allah telah menetapkan untuk kita ni. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Untuk menetapkan supaya kita tidak menyembah selain Allah. Baik. Ni pun kita dah terang sikit tadi tentang bab ke-6 tentang al-ada'u amali. Okay, ini jelas tadi Ini tentang wusul tu, kalau kita tengok dekat topik yang kelima, ada dekat sini beberapa lah kan. Ada ila hinding tahiyatiha,
Lagi sisi dia kata tak, saya tak pasti ada tak usul-usul kat sini. Tapi korang boleh cari. Saya pergi scroll sekejap. Oh, tak jumpa. Sebab laju kot tak apa. Baik. Saya samalah tentang ada tu kan. Ada ussalah. Samalah dengan aqimus salah dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang korang boleh masukkan kalau ada orang tanya pasal, dalam soalan tanya pasal ada, adi. Okey. Al-ada, wusul, al-isal. Sebab ada wusul tu macam proses nak sampai tu. Isal tu lah nak sampai. Wusul tadi, wusul adalah proses untuk sampai. Kalau kita tengok tadi dekat makna tadi, binisbati ila man yuaddi amalan muayyanan. Orang yang menunaikan amal yang tertentu wa alimahu bidzalikal amal. Dia mengetahui amal tersebut sendiri. Adapun isal, idza ada syakhsu li amalin muayyanan labud an yusilu makna muayyanan ila syakhsin al-akhar. Dia dah wusul, dia dah sampai kepada Tuhan, dia dah sampai untuk wusul ila Allah tu, wusul ila mahabbatillah, dia pun kena sampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun dapat merasai wusul dia. Itulah, tu faham kan? Begitu. Baik, ada soalan untuk yang bab kelima ni. Ada ni, saya risau tak faham kan? Saya takut berbelit juga, saya punya penerangan. Ada soalan? Tentang isal, wusul, ada. Atau kat sini tadi pun korang macam boleh faham dah. Al-ada ni dia buat wusul dia sampai pada maksud hadis tersebut. Isal ni disampaikan kepada orang. Disampaikan untuk orang pun merasai wusul. Sinilah kan. Dia tulis summal isalu yaqau aidan haitsu in ada asyakhsu di amalin muayyanan la budda yusila ma'na muayyanan ila syakhsil akhar wa sayattatihu hadha akthar indama atahaddath an wasailil ada'i sunnah. Okay. Itulah saya terangkan tadi. Okey. Faham? Kita terus kepada topik yang ke-6 iaitu adaul amali, pelangsungan secara amalan. Okey. Sebelum saya nak tanya organizer, boleh lajak sikit ke sampai pukul 11 suku? Kok lah kalau nak kena pukul 11 habis kan? Kita izin dulu lah. Okay, so okay kot, organizer kan? InsyaAllah. Baik. Boleh. Okay. Terus kepada al-ada'u al-amali. Bab ke-6 dia ke-11. Semuanya berkaitan dengan 3 bentuk. Iaitu al-adabul amali, adabul syafahi, al-ada'u al-kitabi. Ini qawlilah tadi kan. Amali, syafahi ni untuk lisan dan tulisan al-kitabi. Baik. Dalam bab ni kita akan tengok pada pemindahan yang paling dari topik yang pertama adalah kita akan bercakap tentang pemindahan yang paling kuat ataupun yang paling kukuh lah autoriti dia, iaitu pemindahan secara amalan, secara pelangsungan secara amal, ada'u al-amali. Baik, para fuqaha menggunakan istilah yang dinamakan sebagai tawatur amali, iaitu satu amalan yang telah diterima masyarakat tawatir ataupun meluas. Konsep yang usuli yang menggunakan untuk menjejak amalan generasi awal adalah pertama tawatur amali, tawatur tabaki ni, tabaki dan tawatur madarasi. Tawatur secara amal, tawatur secara mesti tak pasti apa tawatur tabaki ni. Secara praktis kot, ataupun tawatur madrasi, tawatur yang diajarkan. Bergantung cara mazhab-mazhab tu untuk menentukan sunnah. Okay, ni tak apa. Contoh konsep-konsep lain dalam menentukan kesahihan hadis, amal al-Madinah. Okay. So ini adalah antara cara pelangsungan hadis secara amal. Adalah amal ahli Madinah, amal ahli Kufah. So ni amal ahli Madinah yang dipegang oleh siapa? Imam Maliki, mazhab Malik.
Ma'al kufah ni saya tak pasti saya tengok Imam Abu Hanifah kot. Ma'al kufah. Tapi ni tak sekuat Imam Ahmad al-Madinah. Antara percubaan menjejaki al-Manhaj Sawal seperti berikut. Mimma fa'alaihi al-Imam Tirmidzi fi jamihi li kulli hadithin rawa dzakaru min amalin bi hadzal hadits wa an jami'u ma fi kitabihi mahmurun illa haditsain wal hafidz bin Rajab. Kita pergi kepada bab 6 ni. Kita tengok balik hadis topik 6. Ya. Al-ada'u kali. Serta dalam ni hadis tersebut. Bukan hadis. Apa ni? Kalam mau apa? Terletak kalam Imam Tirmizi. Tengok sikit kot kalau jumpa supaya lebih jelas. Macam tak ada, tapi tak apa. Kita pergi balik pada mata tadi. Okey. Di kulli hadits rawa dzakara min amalin bi hadzal hadits 10 10 ni. Okey. 11 10. Okey. Okey, jap kita pergi sini. وهذا الإمام الترمذي اقتصر في جامعه على الأحاديث التي عمل بها العلماء التي ذكر في العلم التي جميع من ساد عليه الحديث أصحاب الحديث ولم يعمل بأهل العلم الحديث التي كده بقى تسكي dulu bagian tu. Sebab apa konsep menjejak ni penting? Kerana di zaman kemudian ada amalan yang sudah dianggap sebagai sunnah yang tidak perlu kepada sanad. La naqulu anna sunnah aham atau anna al-kitab aham, walakin min khilal hadhihi turuq kullu yahtamu biha ahlu tarikh fil ilm al-hadis masdaran al-ma'rifah al-hadis. So kita katakan sebagai la naqulu anna sunnah aham atau al-kitab aham. Ini walakin min khilal hadhihi turuq, pelangsungan ni adalah lebih penting. Bukan. Jadi dia mesti tahu cara untuk menjejak sunnah melalui rekod amalan silam. Secara mudahnya keempat ni kita kena faham tentang tawatur. Amalan yang diterima masyarakat secara tawatur. Kerana di sana bila amal yang telah diamalkan oleh masyarakat ni dia tawatur, masyarakat buat, dia orang anggap sebagai sunnah, maka di sana kita boleh terimalah benda itu sebagai sunnah, kecuali kalau ada perbahasan ataupun kajian sunnah. Baik. Kita tahu cara untuk menjejak sunnah melalui rekod. Kalau ada yang boleh faham lebih ni boleh beritahu. Kerana tak ingat kan pemahaman tu. Percubaan menjejak sahabat seperti. Okey, tak apa. Baik, kita lompat dulu. Kalau saya ada penerangan lebih tu saya beritahu balik. Dia nak recall balik kan. Okey. Kita pergi kepada pemindahan secara lisan al-ada'u syafa'i. Baik. Ada'u syafa'i ni biasalah. Sahabat menyampaikan, memindahkan, meriwayatkan kepada generasi kemudian. Kerana sahabat lah yang pertama, generasi pertama yang mendengar daripada Nabi SAW. So zaman sahabat tu memang banyak hafal lah daripada menulis. Kena menulis hadis. Bahkan dulu ada larangan untuk menulis hadis. Tapi kita masuk dalam bab tu insyaAllah. Selepas ni. Kategori periwayatan sahabat menyebut nama sahabat lain. Sahabat menyebut secara langsung daripada Nabi SAW. Maaf. Sahabat meriwayatkan daripada sahabat yang lain tapi tak disebut sumbernya. Okey. Antara cara lah sahabat meriwayatkan. Dan sahabat sebut nama sahabat lain yang membuat amalan Nabi itu. Maknanya dia riwayat sahabat itu adalah Umar. Contoh Umar. Dia Ana Ali contoh. Atau Abi Sa'id al-Khudri. Nabi SAW. Contohlah. Kemudian sahabat tu matur daripada Nabi, beritahu Nabi buat apa sebagainya, masuk perisan jugalah. Adapun sahabat meriwayatkan daripada sahabat yang lain tapi tak disebut sumber. Maknanya riwayatkan sahabat tu diriwayatkan daripada Nabi, daripada sahabat lain tapi tak sebut daripada Nabi. Itu antara cara lah sahabat memindahkan secara lisan. Kemudian cara-cara sahabat memindahkan secara lisan.
Sama lah macam tadi, menyebut perantara ataupun tidak menyebut perantara. Perantara apa? Perantara antara Nabi. Perantara antara Nabi dan dia. So boleh jadi juga sahabat ni dia dengar daripada sahabat lain, daripada Nabi, tapi dia tersebut nama sahabat lagi satu tu. Itu boleh jadi juga. Ni kalau korang ada, saya tak pernah hafal dan contoh, tapi rasa dalam nota tu ada, korang boleh check balik lah. Kemudian sistem pembedaan secara lisan, iaitu sanad. Pembedaan secara lisan menggunakan sanad. Bilakah menggunakan sistem sanad? Okay, ini menarik untuk kita bahaskan. Baik. Kata Ibn Sirin rahimahullah, sanad ni bila mempunyai sistem sanad, kan bila berlakunya ada an ni semua. Jadi masyhur pendapat adalah kita boleh baca kalam Ibn Sirin lah. Itu Ibn Sirin kata, lam yakunu yas'aluna 'ala al-isnad falamma waqa'at al-fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulunya orang tak tanya pasal sanad. Sama sahabat dulu orang tak tanya pun tentang sanad, daripada mana. Dulu kalau orang kata Nabi SAW kata macam ni, Rasulullah SAW qad sekian. Nabi SAW buat macam ni, sekian. Orang takkan tanya siapa sanad dia, kau dapat daripada mana. Tak tanya. Ni maksudnya pada zaman sahabat lah, pada awal sekali. Tak tanya. Sebab apa? Sebab semua adil dalam masa tu. Semua adil. Semuanya tak berlaku fitnah. Dia kata, falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, qalu sammu lana rijalakum. Bila berlakunya ujian, fitnah yang besar, mengguncang keadaan umat, qalu sammu lana rijalakum. Maka mereka, kami muhadis ini pun mengatakan, bila orang begitu hadis, kita akan tanya, kita akan cakap, sammu lana rijalakum. Namakan jari-jari kamu, namakan perawi-perawi kamu. Itu. Jadi kalam Ibn Sirin ni, inilah dalam kitab-kitab hadis ada banyak beritahu. Perbahasannya adalah tentang apakah fitnah dimasukkan oleh Ibn Sirin. Sebab Ibn Sirin tak bagi tahu apakah fitnah dimasukkan. Jadi para ulama hadis pun ulama tarikh semua menghuraikan apakah fitnah dimasukkan sebenarnya. Masyhur, majoriti lah kan, masyhur punya pendapat fitnah tu dia merujuk kepada Maqtal Uthman, pembunuhan Sayyidina Uthman. Majoriti pembunuhan Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sayyidina Uthman tu berlaku banyak tafriq lah, banyak perpecahan terumah Islam, dan masing-masing nak gunakan hadis untuk kepentingan puak masing-masing. Gunakan Khawarij lah macam tu kan, mereka hadis dan sebagainya untuk mendukung pendapat-pendapat kelompok-kelompok masing-masing. So start dari situ, banyak orang menipu, banyak orang menggunakan hadis Nabi, menggunakan nama Nabi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi masa itulah startnya orang suruh bagi tahu, kau dengar ni boleh betul. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fitnah Khawarij, iaitu Nafi' bin Azraq. Banyak berlaku pertumpahan darah setelah pelantikan Yazid. Ni saya tak ingat fitnah tentang apa, tapi ujian Khawarij masuklah yang dia berkaitan dengan Uthman ni. Berlakunya Khawarij ni apa semua, dia membunuh Uthman. Khawarij ni apa? Khawarij ni adalah golongan yang dia ekstrim lah. Ekstrim, menganggap dia je betul. So diorang memberontak, macam itulah dia memberontak pada pemerintahan Uthman, sehingga pada pemerintahan Ali, diorang duduk dengan Ali sekejap, tapi adalah sudah pun memerangi Ali. Bin Asraq kan antara ketua dia lah. Banyak berlaku pertumpahan darah setelah pelantikan Yazid. Okay, ni Datuk Khairul Husaini memegang pendapat ni lah. Yang ni berlaku setelah Yazid bin Muawiyah dilantik sebagai khalifah. Start situlah dikatakan bermulanya ilmu sanad. Sebab bila berlaku pertumpahan darah, orang pun mula mereka hadis. Samalah dia punya akar ataupun akar puncanya, iaitu perikaan hadis. Kemudian yang ketiga adalah penolakan Mukhtarus Saqafi terhadap Khilafah Umayyah. Pun antaranya, kisah-kisah ni detail kau boleh check lah dalam Google, ada dalam nota atau Khairul pun ada juga, boleh check dia punya detail kisah. Yang keempat, pembunuhan Walid bin Yazid, anak pada Khalifah Yazid. Ini pendapat siapa? Pendapat Joseph Scott. Apa dah saya dah sebut dia. Tapi antara orientalis, bapa orientalis. Joseph Scott. Itu.
Dapat dia tolak sebab apa? Zaman Walid bin Yazid ni, Maktab Walid bin Yazid ni dia dah lebih apa? 126 Hijrah kan. Tapi sanad tu dah mula awal dah. Iaitu pada 68 Hijrah. So pelik lah. Tiba-tiba peristiwa berlaku dulu baru sanad dah mula dulu tapi baru jadi peristiwa. So tak valid lah benda ni. Ibnu Sirin yang mengatakan tentang falam mawaqa'atil fitnah ni pun wafat pada 110 Hijrah. So sebelum lagi berlaku peristiwa pembunuhan Walid bin Yazid ni. So tak boleh lah pendapat Joseph Scott ni. Dan yang kelima ni pun pendapat daripada orang Thailand juga, Joseph Horowitz. Bermula 30 tahun terakhir kurun pertama Hijrah, 70 hingga 100 Hijrah. Kenapa James Robson, fitnah Abdullah bin Zubair. Yang dibunuh Hajjaj ni pun 72 Hijrah. Dah kemudian jugalah sebenarnya. Yang ni boleh masuk dalam exam tentang fitnah ni. Jaga-jaga juga lah. Boleh hafal 3 lah paling kurang. 3 tentang pendapat-pendapat tentang apakah fitnah yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin. Ni boleh baca balik. Highlight. Okay. Kemudian kita pergi kepada Al-Ada'ul Kitabi, pembinaan secara penulisan. Ada tak penulisan pada zaman Nabi? Dr. Hamdullah berkatakan, dia pun lecturer di universiti, mesti ingat lah. Tapi antara ulama hadis juga lah. Ada bentuk-bentuk penulisan di bawah secara riwayat. Bukan di bawah buku itu sendiri. Cara mengetahui berdasarkan lisan. Ini maksudnya riwayat lah. Riwayat oleh orang-orang dahulu secara lisan. Bawah secara riwayat. Bukan lisan kita apa. Gambaran tentang sejarah penulisan boleh berbeza apabila anda berbeza mazhab. Kenapa? Sunni bersandarkan sumber riwayat Sunni. Syiah sumber riwayat Syiah. Okey. Penulisan ni kalau kita nak faham secara umum, pemindahan tulisan atas kitab lah, pembukuan hadis atas kitab. Zaman Nabi SAW, ni kita pergi sikit pada zaman dulu, tidak ada pembukuan. Nabi sahabat-sahabat tak bukukan pun hadis, tapi ditulis. Oleh siapa? Kita pergi sekejap lagi. Okay. Penulisan berlaku lewat zaman Umar Abdul Aziz yang mengarahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, pelopor ilmu ulum hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Zuhri ni nama batch 221 kan, Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Baik. Dan pembukaan masuk dalam Kutubus Sunnah dan kemudian ditambah jadi 9. 9 ni tambah tak Usnad dengan satu lagi Darimi kan, Sunan Darimi. Kutubus Sittah jadi Kutubus Tis'ah. Adapun Syiah, sumber riwayat Syiah, pembukaan berlaku dalam rumah Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Rafiq, Sulaiman Al-Faris, Abu Zar. Dipindahkan dari zaman ke zaman, seterusnya hingga masuk dalam buku-buku utama Syiah. Antaranya Al-Kafi. Ini Syiah lah. Syiah punya dia pembuku, ada memang dalam zaman Nabi tu berlaku pembukuan. Syiah punya pendapat. Tapi kita bersama Nabi tak berlaku pembukuan lagi, tapi ditulis. Ada ditulis. Okey. Pergi ke bab 9. Bab 8 sisa tak ada apa-apa pertanyaan. Ada ke pertanyaan? Tu bab 8 ni. Kalau ada, beritahu. Jika tiada, tidak mengapa. Ada ke? Tak ada. Kalau tak faham, beritahu. Saya cuba menerangkan dengan cara paling mudah difahami lah. Kalau tak faham, boleh condemn. Boleh. Nanti kan ada tu kan, evaluation form. Begitu. Okey. Tak ada ke insyaAllah. Baik. Seterusnya. Bab 9. Kitabah buat tadwinul hadis. Penulisan dan pembukuan hadis. Antara kebebasan dan larangan. Kitabatul hadis wa tadwinuha bainan idni wal mana'. Okey. Pertama kita pergi ke bab larangan pembukuan hadis. Zaman Nabi SAW. Bab 1. Tidak dibenarkan menulis hadis, pembahasan dalam satu buku bertajuk Taqidul Alim. Ini tu Khatib Al-Baghdadi. Dia pun sama juga. Boleh tengok, baca. Membahagikan perbincangan antara nahyu nahyu wal wusul al-kitab kepada 4 bahagian hadis marfu' berkaitan dengan Nabi. Okey. Ini okey.
Ini Al-Khatib dia menyenaraikan tentang uh, larangan-larangan oleh Nabi SAW untuk membukukan hadis ataupun menulis hadis. Jadi dibagikanlah, ada riwayat yang marfu' pada Nabi SAW, ada riwayat yang mauquf, ada riwayat yang maqtu' yang daripada tabi'in. Baik. Yang paling penting kita tengok pada hadis ni lah. Hadis ni mudah. Antara yang pertama, matan hadis Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang ni hafal. Boleh ambil hadis ni. Dan Nabi daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahawa Nabi SAW, ana Nabi SAW qal la taktubu anni syai'an siwal Quran. Kalian semua jangan tulis daripada aku apa-apa pun melainkan Quran. Itu larangan lah Nabi. Maknanya Nabi halang tulisan hadis ni. Kemudian yang kedua, faman kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Siapa yang menulis daripada aku selain Quran, maka padamlah. Itu yang pertama daripada Abu Sa'id. Dan ada juga hadis daripada Abu Sa'id minta izin Nabi larang. Minta izin Nabi untuk tulis hadis tapi Nabi larang. Ada juga yang minta izin daripada Abu Hurairah, Nabi larang. Zaid bin Sabit pun Nabi larang. Adapun ni juga ada juga pendirian daripada sahabat sendiri yang menegah penulisan hadis. Antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, bin Abbas, bin Umar, Abu Musa Al-Asy'ari. Maktub ni korang boleh cek dalam ni nota saya sebut. Baik, itu yang bab larangan sebab ada hadis apa semua kan, senanglah. Jadi hujah. Yang kedua adalah kebenaran menulis. Al-Khatib Al-Baghdadi membolehkan atau berpendapat bahawa Rasulullah SAW membenarkan penulisan atau pembuatan hadis, bahawa larangan penulisan tidak bertulisan dikarenakan riwayat bercampuran ni, berpancaran, sanad-sanad berpanjangan, nama-nama perawi bertambah banyak. Baik, Al-Khatib mengatakan bahawa ni bab yang membenarkan. Kita tengok adakah Nabi membenarkan dari satu tempat dan Nabi larang pada satu tempat. Kita tengok kat sini, ibahatul muallif. Al-Khatib dia membenarkanlah. Dia mengatakan pada zaman tu Rasulullah membenarkan tulisan hadis. Cuma pada awal je lah yang tak dibenarkan. Sebab apa? Tengok sebagainya. Riwayat sahabat yang kusan mengadu usaha dalam hafalan kepada Nabi. Matan dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'in ala hifdzik bi yaminik. Kau bantulah hafazan kamu dengan tanganmu. Maksudnya tulislah. Ni sahabat pada Nabi. Ini maknanya sahabat Nabi bagi izin daripada sahabat tu tulis. Untuk nak jaga hafazan tu Nabi suruh tulis. So itu adalah satu bentuk ibahah untuk menulis hadis. Kemudian yang kedua, riwayat hadis daripada Nabi SAW menyuruh untuk menambah ilmu dengan tulisan. Qaidul alim bil kitab. Ni umum lah kan. Ilmu kat sini taklah dimasukkan hadis, tapi hadis tu adalah ilmu. So boleh difahami juga dengan tulis. Ni hafal ni, kau boleh hafal ni, pendek-pendek ni boleh hafal. Dari daripada Quran mewajibkan penulisan fa'tu bikatikum in kuntum sadiqin. Quran riwayat daripada Rafi' al-Khadij bahawa mengizinkan mereka menulis apa yang mereka dengar darinya. Ar-Rafi' qala kunna ya Rasulullah inna nasma' minka asya' afa naktubuha qal uktubu wala haraj. Ni pun sama. Antara tanda lah. Rafi' ni tanya kepada Nabi untuk tulis. Adakah kami tulis semua benda yang kau cakap? Nabi kata uktubu wala haraj. Tulislah, tak ada larangan. Kemudian bukti lagi. Abu Amr bin Al-As minta izin kepada Nabi, Nabi benarkan. So Abdullah bin Amr bin Al-As ni antara orang yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk menulis hadis. Dan juga di sana ada riwayat Abu Hurairah menulis hadis daripada Rasulullah. Okey. Hatta Abdullah bin Amr bin Al-As ni adalah antara orang yang banyak juga hadis dia melebihi ataupun hampir sama. Saya rasa melebihi pada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pun kata macam ni. Ada silap kalau baca nota tu Abu Hurairah bagi tahu apa ni? Dia Abu Hurairah ni adalah orang paling banyak hadis Nabi SAW. Tapi dia tak lawan Abdullah bin Amr. Sebab Abdullah bin Amr menulis. Dia menulis hadis Nabi.
Ni antara yang terbanyak lah riwayat hadis. Saifah Abdullah bin Amru. Ni Saifah Abdullah bin Amru. Ni adalah tulisan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Riwayat Nabi menyuruh sahabat menulis kutubahnya untuk Abu Syah. Ni kutubah apa haji Nabi tu, terakhir tu. So bila ada sahabat minta, Abu Syah ni tak datang. So Nabi suruh tulis uktubu li Abi Syah. Sebab kutubah Nabi tu kan hadis. So Nabi dah benarkan untuk tulis. Jadi tu adalah tanda membenarkan atau ibahatu al-kitabah hadis. Okey. Itu kat sini justifikasi Al-Khatib atas larangan penulisan. Tiga alasan utama menurut Al-Khatib. So ni dia rangkumkan balik. Al-Khatib bagi tahu kita. Tiga alasan utama menurut Al-Khatib. Kenapa larangan tu berlaku dalam hadis yang kita baca tadi adalah yang pertama. Yang pertama takut bercampur antara Quran dan hadis. Antaranya kisah Umar istikharah 1 bulan untuk menulis hadis. Akhirnya beliau buku sunnah kalau takut bercampur. Diorang dia tidak dia apa ni? Akhirnya beliau buku sunnah kerana takut bercampur dengan Quran. Kita tulis lah kerana bercampur dengan Quran. Ini ada dalam nota kisah panjang ni tentang Umar ni. Panjang. Jadi ni antara pertama lah kenapa tak dibukukan, kena takut bercampur Quran dan hadis. Sebab pada awalnya kan penting lagi untuk menjaga keaslian Quran tu. Jadi sebab dulu kita tulis, ada yang tulis atas pertama, ada tulis atas kertas kulit. So bila semuanya tulis dekat tempat yang sama, Quran pun tulis dekat situ, dia bimbang berlakunya pencampuran antara Quran dan hadis. Jadi takut tak autentik Quran tu, takut tertukar. Yang kedua, supaya tidak bergantung pada penulisan dan meninggalkan hafazan. Biasalah kalau orang dah tulis banyak ni, kita pun copy paste je. Jadi kita tak bergantung banyak pada hafazan. Zaman tu hafazan memang kuat. Tu kita tak pelik lah. Zaman tu hafazan memang kuat. Sebab dia tak ada tulisan. So dia terpaksa hafal. Manusia tu macam tu lah. Kalau dia terpaksa buat sesuatu yang untuk menjaga sesuatu dan tak ada kemudahan, dia orang akan master untuk bab tu lah. Betul orang dulu. Tak ada dapur gas. So dia buat api sendiri. Tak guna batu dengan bahan api semua kan. So dia orang boleh buat benda tu. Tapi orang moden sekarang payahlah nak buat kan, kena belajar. Boleh je nak buat api. Tapi itu semua dah biasa dengan dapur gas apa semua. Sebenarnya tu dah banyak orang zaman dulu. Sebab kan tak ada kemudahan untuk menulis, dakwat pun terhad, kertas pun terhad, jadi semuanya menghafal. Bila menghafal, itulah antara hikmahnya. Awal-awal tu tak diberi dilarang menulis untuk menguatkan hafazan, supaya tak tinggalkan hafazan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya ilmu itu tidak berpindah kepada mereka yang tidak berhak, orang yang bukan ahli. Gitu. So ini pun korang boleh hafal contoh-contoh yang ada. Ni point lah 3 ni. Boleh jadi juga masuk dalam exam. Kenapa pada awalnya kenapa hadis ni tak dibenarkan ditulis. 3 ni korang boleh masukkan. Takut bercampur, ikhtilaf bain al-Quran wal hadis. Kemudian adamul ihtimad adalah kitabah wa tarkul hifz. Kemudian supaya ilmu tu tak pindah kepada orang yang tidak berhak. Laisa mustahaq. Orang yang tak berhak. Orang yang bukan ahli. Supaya dia tak gunakan hadis itu untuk perkara yang remeh. Sebab dulu dia sebab kita tak nak mencacatkan sanad kan. Dia tak takut mencacatkan sanad. Bila kita tulis je, orang benda tulis, dia akan sampai kepada orang yang bukan ahli. Jadi dia boleh ada menyebab kepada hadis tu jadi dhaif ke, hadis tu ditukar ke dan sebagainya. Supaya mudah bertindak kepada mereka yang tidak berhak. Gitu. So itulah untuk So itu untuk bab penulisan dan pembukuan hadis. Ada soalan? Penjelasan ni. Soalan? Sebab ini penting sebab dia merangkumi sendiri tentang tadris ataupun dirasat hadis itu sendiri. Sejarah ni memang dalam sejarah ni dibenarkan, dilarang, penulisan. Dan ni pun sebenarnya kita ada belajar sikit dalam ulum hadis. Ulum Quran ada juga sikit. Dan korang boleh hafal juga ada yang berkaitan dengan poin-poin yang kita dah ada ni. Okay.
Ada soalan? Satu, soalan dua, soalan tiga. Tak ada. Baik. Dan kita bagi satu bab yang last ni, bab sampingan lah. Tentang objek-objek ataupun al-mawrus al-hissi. Barang-barang warisan Nabi SAW dari generasi terdahulu. Cara untuk kita sampai pada sebarang perkara yang dikaitkan dengan Rasulullah ada antaranya dari amalan generasi silam, lisan dan pemilihan lisan mereka. Antara cara sampingannya untuk kita mengingati so kita sampai pada Nabi adalah antara kita tengoklah apa ni objek-objek fizikal yang diwariskan seperti pedang, rambut, serban, jubah Nabi SAW. Tapi ni dia nak bagi tahu kan, kat Malaysia ni kadang-kadang kalau korang tengok ada pameran artifak-artifak Nabi SAW, kebanyakannya terus sebelum kasi tadi saya dengar macam kebanyakannya apa orang kita panggil apa, model, semuanya tiruan lah kan. Bukan tiruan, ada apa istilah kita panggil tu istilahnya semua dia kopiori tak ingat, tapi bukan asli lah kan, bukan asli peninggalan tu semua. Mokap pun macam tak sesuai, boleh lah mokap kan, apa istilah yang sesuai, tapi bukan asli lah. Jadi nak kata benda tu boleh lah mengingatkan pada Nabi kan, kalau benda tu memang kopiori betul kan, grade AA. Nak tengok fizikal tu boleh lah, tapi nak kata benda tu betul-betul Nabi punya, replika, ya betul, insyaAllah. Syukran Syekh MC. Replika. So dia nak kata boleh sampai mengingatkan Nabi tu boleh, sebab dia mewajahkan, membentukkan contoh diri ataupun benda-benda yang pernah terkena pada Nabi ni di hadapan mata kita. Even benda tu tak hanya replika, dia at least lah boleh mengingatkan kan, tapi taklah berapa benar kalau dia tak sahih, kalau dia tak betul-betul pada Nabi. Berbayangkan Syekh, zaman ber-1400 takkanlah tak teraput ke apa kan. So banyaknya replika lah. Okey, menurut kajian barat, kita tidak ada apa-apa objek yang boleh disandarkan pada zaman berkenaan kecuali dirham. Dirham pun digunakan. So kebanyakannya ini menurut kajian barat lah. Kita tengok semua pameran-pameran artifak Nabi tu memang tak betul pun, hanyalah sekadar replika-replika sahaja. Ada beberapa benda yang macam betul, macam rambut tu ada betul juga kot, tapi dekat Turki kat mana Jordan, yang rambut Nabi tu wallahualam, rambut darah tu wallahualam. Ada siapa yang boleh ada info lebih yang boleh maklumkan. Lebih khususnya benda sampingan ni pun al-mawrus al-hissi pun boleh menyebabkan kita ingat pada Nabi lah. Kerana boleh nangis ingat pada Nabi, itu ada masalah. Dan tengok boleh, tapi jangan sebabkan kita kata ni betul lah pada Nabi ni, barang Nabi betul ni, Nabi pernah kenakan selipar Nabi yang banyak kan, orang buat replika, Nabi pernah sentuh selipar ni apa semua, capal Nabi ni kan, kalau letak dekat kepala dah keluar. So benda tu dia boleh mengingatkan, tapi kita tak boleh nak assume benda tu betul-betul kesan tinggalan daripada Nabi SAW. Hanya sekadar tu ingat-ingat tu tak apa lah, asalkan kita boleh ingat pada Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala bisawab. So kita berhenti dekat situ dulu, bab 12. Esok malam insyaAllah kita akan masuk bab yang lebih intens lah, iaitu tentang bab khabar, tentang taksim, ilmu taksim, kemudian ada tentang khabar ni juga. Banyaklah khabar ni agak perbincangan dia agak falsafah sikit, tapi kita cuba masuk slow-slow sampai korang faham insyaAllah. Dan ni saya tengok ada nota yang kedua lah, nanti saya share juga dalam grup, korang boleh baca dulu. So kita syarah sama-sama. So sini ada ulama hadis tentang tashih dan pembukuan sunan, tentang jami' sahih atau penulisan tentang kitab Bukhari. Ni pun boleh masuk dalam exam juga. Jadi kita bagi satu, insyaAllah dijelaskan lah. Baik. So kita habis bab 12, so kita malam kita sambung balik. Ada apa soalan? General lah tentang hadis ke, tentang apa yang kita dah belajar ni ataupun yang tak faham, boleh tanyakan sini. Ataupun mana-mana yang korang rasa saya silap terang ke, ataupun yang saya macam suruh tunggu tadi silap terang, boleh beritahu lah.
Bukan rasa adalah ni salah faham ni. Syiah ni. Tidak. Salah faham. Korang boleh terangkan. Saya alu-alukanlah semua untuk share ilmu masing-masing. Supaya kita tak memahami dan tidak menghadam perkara yang tak betul. So kalau korang rasa ada benda yang saya syarah salah ataupun terangkan salah ataupun terjemah salah, boleh beritahu. Saya jarang dah lama tak tengok nota dari Rosak. Tengoklah masa sebelum nak mula ni kan. Kita tengok sikit-sikit nota apa semua. Tapi tak go through nota Dr. Khairuddin itu sangat. Dulu ingatlah masa kita tengok kan, dulu ingat kita hafal semua. Biasa sebab kita jawab sebab exam kan. Tak ada. Kita ingat tapi sebab kita tak mula kan. Tak mula. Jadi lupa-lupa sikit. Jadi saya buka lagi soalan. Kalau ada MC, macam mana MC nak buka soalan ke apa? InsyaAllah kalau ada daripada floor ingin menjadikan soalan kepada eksternal mentor, dipersilakan untuk buka mikrofon, malu jadi sekian insyaAllah. Kalau sekian mungkin boleh tulis di chatbox lah. Dia ada soalan dekat chatbox tu, boleh. Apa beza al-ada dan at-ta'diyah? Sama je. Dia masdar. Al-ada ni adalah pelangsungan tu sendiri. Pelangsungan. Kita kata al-ada'u asy-syafahi. Pelangsungan secara lisan. Ta'diyah melangsungkan. Ta'diyah tu asal daripada mana? Ada. Ada tu menyampaikan. So dia punya masdar ta'diyah, menyampaikan. Ada. Ta'diyah. Bukan ada yadi. Bukan ada yadi. Tapi ta'diyah. Ta'diyah tu menyampaikan. Al-ada tu pelangsungan. Sebenarnya nak sebut al-ada pelangsungan. At-ta'diyah melangsungkan. Gitu. So contohlah kalau kita kata pelangsungan hadis adalah penting. Jadi kita katakan ada sunnah muhimman. Ada sunnah muhimman. Adapun ta'diyah ta'diyatul hadis menyampaikan hadis, ta'diyatus sunnah ila al-akhar muhimman. Menyampaikan sunnah kepada orang lain itu penting. Menyampaikan dan melangsungkan dan pelangsungan. Gitulah. Faham ke Alia? Menjawab soalan ke? Ada dan tak ada. Baik. Ada soalan lain. Soalan lain. Okey. Daripada student-student. Soalan. Soalan satu. Soalan MC dua. ada soalan? MC ada soalan? Alhamdulillah dah faham. InsyaAllah. Dah faham. Jadi pada itu saya penting. Okey. InsyaAllah. Kalau tiada soalan lagi daripada antum semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Brother Adlan atas penerangan dan juga penjelasan yang sangat mantap, dan insyaAllah semoga apa yang telah diterangkan dan apa yang telah dijelaskan dapat memudahkan kita untuk murajaah untuk final exam kita insyaAllah. Okay, brothers and sisters, now we are already at the end of the program. So I would like to ask for you guys to open your camera